Surah yang ke-42 adalah surah Asy-Syura, surah yang bermaksud mesyuarat. Mesyuarat, ya. Apakah tema bagi surah ini? Larangan berpecah dan perintah untuk bermesyuarat. Larangan berpecah dan perintah untuk bermesyuarat. Baik. Surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang ayatnya pendek-pendek sahaja, dan ia mempunyai motivasi untuk kita ini sentiasa bersatu. Bermula dengan Hamim, Ain Sin Qaf, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablikal Allahul Azizul Hakim. Ya, iaitu yang demikian diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada orang sebelum kamu daripada Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana, dan Allah lah pemilik langit dan apa yang di bumi, dan dia adalah amat tinggi, amat hebat. Takadu samawati wa yatafattarna min fawqihinna, iaitu hampir saja terbelah kerana kebesaran atasnya, wal malaikah, dan malaikat itu sentiasa bertasbih, memuji dan memohonkan keampunan kepada siapa yang ada di langit. Sekali lagi, surah Ghafir kita jumpa malaikat beristighfar kepada orang yang beriman. Kali ini malaikat mengucapkan keampunan untuk mereka yang berada di bumi. Ini sebagai satu anugerah besar. Allah perkenalkan dahulu tentang Allah, dan kemudian dibawakan dalam surah ini tentang apa? Tentang Al-Quran diturunkan Allah, ajaran Nabi adalah satu, dan kenalah buat persediaan untuk hari akhirat. Ya. Dan Allah menyayangi kepada umat manusia ini dengan menerima taubat pada ayat 25, perkenankan doa pada ayat 26, turunkan hujan, cipta langit dan bumi, selalu beri pengampunan pada ayat 30, dan mudahkan bahtera. Kita boleh naik kapal ataupun kita beli barang yang murah kerana adanya kapal, itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok surah Asy-Syura, mengapa pula cerita semua perkara ini kemudian bawa kepada mesyuarat. Di manakah mesyuarat tersebut? Kalau kita tengok, ia ada pada ayat yang ke-36. Kita baca ayat 36. Tuan-tuan yang ada ini boleh buka kepada muka surat 487. Allah nyatakan ayat yang ke 38 ya. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, iaitu mereka yang bertawakal pada Allah. Ini ciri orang bertawakal, ialah satu, dia menjawab segala seruan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, salah satu seruan Tuhan itu wa aqamus salah, mendirikan solat. Yang ketiga, wa amruhum syura bainahum, dia atas sebarang urusan dia bermesyuarat sesama mereka. Dan yang keempat, infak. Menarik kan, biasanya solat infak, tiba-tiba di tengah ayat 38 itu ada pula syura. Mengapa? Kerana bila kita solat, kita ini membina hubungan dengan Allah, dan makin kita percaya kepada Allah, Allah menyuruh kita untuk mencari jalan terbaik dengan bermesyuarat. Dan dengan bermesyuarat itu barulah kita boleh infak, kita boleh bantu orang dengan cara lebih berkesan. Dan itulah kepentingan syura. Seperti kita ada lebah, rumah lebah itu, dia punya kom itu, kita cuba keluarkan honey ataupun madunya itu, itulah proses syura, mengeluarkan madu daripada satu kumpulan manusia untuk memberi manfaat kepada ramai. Inilah seruan daripada surah Asy-Syura. Makin lagi bermesyuarat, lagi kita jangan berpecah, makin kita dekat dengan Tuhan.